Sekurang-kurangnya 87 aktivis kemanusiaan yang dipercayai ditahan di Pelabuhan Ashdod Israel melancarkan mogok lapar besar-besaran. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sungut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, tindakan itu sebagai protes ke atas penahanan secara haram kira-kira 9,500 warga Palestin oleh rejim Zionis. SNCC mengesahkan bahawa sekurang-kurangnya 87 aktivis yang sedang ditahan dan dicolik di Pelabuhan Ashdod telah melancarkan mogok lapar berskala besar sebagai tanda bantahan terhadap penahanan haram, layanan tidak berperi kemanusiaan serta pencabulan hak asasi yang dijalankan oleh pihak rejim ke atas aktivis kemanusiaan Global Sungut Flotilla. Beliau berkata demikian pada sidang media di SNCC di Sepang hari ini. Mengulas mengenai usaha membebaskan rakyat Malaysia ditahan, beliau berkata pasukan guaman tempatan melalui Pusat Penyelidikan dan Advokasi Manusia membuat persiapan rapi dengan pelan tindakan perundangan dari peringkat awal.